Puteri Saadong ialah seorang puteri raja yang terkenal dalam sejarah Kelantan, dikenali kerana kecantikan, keberanian, dan pengorbanannya. Beliau merupakan anak angkat kepada Cik Siti Wan Kembang, Ratu Kelantan yang memerintah dengan penuh keadilan. Puteri Saadong ditabalkan menjadi pemerintah Kelantan setelah Cik Siti mengunduh diri ke dalam hutan. Namun, zaman pemerintahannya tidak mudah. Negeri Kelantan sering diganggu oleh ancaman dari kerajaan Siam. Demi menyelamatkan rakyatnya, Puteri Saadong rela mengorbankan dirinya dengan menyerah diri kepada Raja Siam. Selama berada di Siam, beliau dipaksa menjadi isteri raja, namun tetap setia kepada suaminya, Raja Abdullah dari Kelantan. Setelah beberapa tahun, Puteri Saadong dibenarkan pulang ke Kelantan, namun tragedi menanti. Sekembalinya, beliau mendapati suaminya telah berkahwin lain, menyebabkan hatinya remuk dan kecewa. Ada versi yang mengatakan beliau membunuh Raja Abdullah kerana berasa dikhianati. Selepas kejadian itu, Puteri Saadong menghilangkan diri dan tidak pernah muncul lagi. Ada yang mengatakan beliau mengasingkan diri dan hidup sebagai pertapa di Gunung Ganang Kelantan. Hingga hari ini, Puteri Saadong dikenang sebagai lambang pengorbanan dan kekuatan wanita Melayu. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai legenda yang penuh nilai dan inspirasi.